Perimeter bentuk gabungan bukan hanya terhad kepada gabungan dua bentuk sahaja tau. Okey, kita boleh cuba dengan menggabungkan tiga bentuk. Okey, saya gabungkan bentuk yang pertama segi empat sama digabungkan dengan bentuk hexagon dan juga bentuk pentagon. Okey, jom kita kira macam mana nak kira benda ni perimeternya. Ingat, perimeter adalah hasil tambah ukuran semua sisi. Semua sisi yang di luar sahaja, yang di dalam tak perlu ditambah. Jadi kita ambil contoh dekat sini, sisi dia adalah 10 cm. Okey, jadi kita perlu kira dengan kaedah yang cepat. Berapa banyak sisi yang perlu dikira? Jom sama-sama kita mulakan daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Betul tak? Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa saya tanda macam tu? Ini adalah poligon sekata. Poligon sekata mempunyai panjang sisi yang sama. Okey, jadi kita perlu ambil satu saja ukuran sisi dan kita dah boleh mula kira perimeter tersebut. Berapa banyak tadi? Ada 11 sisi yang perlu didarabkan dengan satu sisi panjangnya 10 cm. 11 darab 10 adalah 110 cm. Ini menunjukkan perimeter bagi bentuk gabungan ini adalah 110 cm. Ingat, perimeter hanya dikira hasil tambah ukur keliling. Sisi di dalam tidak dikira. Bila dia dah bergabung, dia bukan dikira sebagai sisi lagi. Okey, kita hanya kira hasil tambah sisi luar saja. Okey, boleh semua? Okey, semoga memberi manfaat kepada semua. Selamat belajar.